Jauh beza weh dengan sangka sebelum ni. Yang tak habis bercintan-cintun tu. Hai, nama saya Easy daripada Movie Z Channel dan Buzzpop TV. Okay, aku baru lepas menonton gala The Furious Pertaruhan Maruah. Reaksi satu ayat aku untuk filem ni adalah The Creed Pertaruhan Maruah. Yes, sebab aku rasa kita dah boleh sama level lah dengan filem boxing-boxing yang luar. Sebab aku memang minat filem Rocky, Creed. So, bila tengok filem ni aku rasa macam, weh, nice doh. Jauh beza weh dengan sangka sebelum ni. Yang tak habis bercintan-cintun tu. This filem memang clean lah. Aku suka. Okay, 3 benda yang aku suka about this film adalah, first is lakonan Zul Ariffin, Sky Iskandar. Memang ada chemistry. Emosi dia memang peak gila. Dia tak adalah sampai tahap yang kau nak nangis ke apa. Tapi memang dia menyocok-nyocok lah hati tu bila tengok. And then aku suka gila sebagai Marisa sebagai mak dia orang ni. Memang pemilihan pelakon dia memang on point lah dalam filem ni. So itu first, pelakonan. And then kedua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya action. Kalau korang memang nak tengok aksi boxing versi Malaysia, this is the film yang korang patut tengok. Dia punya action, koreografi, dia punya technical, all the koreografi tu memang cantik lah. Dia tumbuk uppercut semua memang nampak clear. So itu nombor 2. Itu nombor 3 yang aku suka, which is dia punya shot. Teknologi baru yang kita boleh nampak. All the movement kamera tu memang membuatkan scene bergaduh tu nampak intense gila. And then aku tak sangka this film dapat sorakan daripada audience weh. So benda tu memang aku harap lah filem ni dapat terjual untuk tahun ni. So jangan jadi macam filem Solos yang best tapi tak dapat dijual. So hopefully filem ni dapat box office supaya kita dapat filem Furious nombor 2. Ada apa-apa yang anda rasa boleh diperbaiki? Bagi aku lah, the script ada sikit yang macam a few scene yang buatkan rasa benda tu cringe. Maybe dia boleh tambah baik benda tu lah. So far bagi aku, the drama all semua on point. Dia tak ada macam draggy sangat. Bagi aku filem ni dia fast pace juga. Kau tak terasa lama sebab filem ni sejam 46 minit. And then dia menggunakan sejam 46 minit tu dengan baik bagi aku. Maka dengan itu, The Furious Pertaruhan Maruah aku bagi sebanyak 10/10. Jangan lupa tonton filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang pada 28 Mei ni. Support local filem kita. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.